Bekas pengawal keselamatan warga Indonesia Laodi Ardilarsila 47 tahun yang dihukum gantung kerana membunuh pegawai M-Bank Cawangan Sumanjaya pada 2013 berjaya mengetepikan hukuman berkenaan. Keputusan itu dibuat panel hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Ahmad yang bersidang bersama Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nordin Hassan dan Datuk Hanifah Fariqullah di Johor Bahru pada 15 Julai. Susulan keputusan itu, hukuman ke atas Laodi digantikan dengan penjara selama 38 tahun berserta 12 sebatan bagi pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan selepas berjaya dalam semakan hukuman itu. Lelaki yang berasal dari Sulawesi, Indonesia itu turut dijatuhkan hukuman penjara 33 tahun dan 12 sebatan bagi pertuduhan kedua di bawah Seksyen 3 Akta Senjata Api kurungan penalti lebih berat 1971 kerana melakukan rompakan dan dengan sengaja melepaskan tembakan dengan senapan patah selepas diketepikan hukuman mati. Laodi menetap di Malaysia dengan menggunakan kad pengenalan palsu dan mencari kerja di Malaysia sebelum bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan pada 2012.